Korang pernah sampai ke Tasik Biru Seri Kundang di Rawang? Dari jauh tempat ni memang cantik. Air dia biru jernih, tenang macam Tasik dekat luar negara. Tapi orang tua-tua pesan jangan tertipu dengan keindahan luaran. Di sebalik air yang tenang tu, tersimpan sejarah ia sebagai bekas lombong biji timah yang sangat dalam. Dan macam biasa, bekas lombong tinggal ni selalunya keras. Ada legenda mulut ke mulut mengatakan Tasik ni dijaga oleh seekor buaya putih atau ular gergasi di dasarnya. Ramai yang mendakwa pernah nampak kelibat benda besar bergerak di tengah Tasik, memecahkan air yang tenang. Dan yang paling menakutkan, kes-kes lemas di sini selalunya misteri. Mangsa yang pandai berenang pun boleh lemas tiba-tiba. Saksi kata, mangsa macam ditarik sesuatu dari bawah. Kaki jadi berat, badan jadi kaku. Adakah itu pusaran air semula jadi lombong? Atau gangguan makhluk penunggu yang menghuni dasar Tasik tu? Wallahu alam, yang pasti kalau pergi sana, jangan terlalu seronok sampai lupa diri.